Baik, untuk masalah sciatica ni merupakan salah satu sakit yang selalu dan kerap datang di alami terapi saraf. Jadi hari ini saya nak share beberapa tips urutan yang mudah tapi dengan bantuan ahli keluarga, kawan-kawan yang anda boleh buatlah dekat rumah. So, macam mana nak urut untuk kurangkan rasa sakit sciatica ni? Okey, pertama sekali kita nak urut bahagian belakang badan. Okey, bahagian belakang badan ni dia ada laluan saraf tunjang menghala ke seluruh badan lah. Jadi penting juga untuk kita urut bahagian belakang badan ni. So nak urut macam mana? Pertama sekali kita mesti nak kena ambil daripada bahagian pinggang ni. Bahagian pinggang nak tolak ke atas, okey? So kita gunakan tapak tangan, letak di bahagian pinggang, gunakan tekanan yang bersesuaian, satu tangan lagi hold kat sini. Kemudian tolak sahaja sampai ke atas. Okey, dekat belikat ni dia ada tulang kipas ni. Ni ada tulang. Kita tak nak langgar tulang tu. Okey, kita tak nak langgar tulang tu. Kalau langgar pesakit akan jadi sakit. Jadi bila sampai dekat bahagian sini, kita twist, masukkan dekat otot yang kecil, gunakan sisi tapak tangan kita ni lah. Okay. Masuk ke situ. Tapi kalau tuan-tuan rasa susah macam mana nak twist, kekok dan sebagainya, boleh buat untuk masalah sciatica, boleh buat hanya sekadar sini saja. Tak perlu naik ke atas. Ini advance lah. Okay, masalah sciatica sampai sini saja pun dah cukup. Tapi kalau nak tambah lagi dia punya kelegaan apa semua, boleh buat sampai ke atas, twistkan. Baik, poin yang kedua, kita nak urut di bahagian celah tulang belakang. Ini kita panggil celah tulang belakang. Kat tengah-tengah ni ada tulang belakang lah. Kita punya spinal cord. Jadi kita bukan nak urut di tulang belakang tu. Kita nak urut, ada otot kecil di bahagian tengah tulang belakang ni. Okey. Apa yang kita gunakan adalah kedua-dua ibu jari kiri dan kanan kita lah. Kita tekan daripada bahagian bawah. Jangan kena tulang. Kita akan dapat rasalah otot tu. Tolak sahaja sampai ke atas. Macam tadi juga, kita gunakan tekanan yang bersesuaian lah. Jangan terlalu kuat. Jangan terlalu perlahan. Bersesuaian. Kita kena tengok keadaan pesakit. Okay, kalau pesakit tu boleh tahan, kita bagi tekanan yang kuat. Kalau dia tak boleh tahan, kita perlahankan tekanan. Ikut keadaan. Kalau kita rasa terlalu keras badan dia, kita kuatkan tekanan tapi dalam kadar yang dia mampu untuk tahan. Baik, poin yang ketiga adalah kita nak urut bahagian perut tepi. Ni bahagian perut tepi lah. So dia dekat dengan poin pinggang. So pinggang bahagian belakang ni, perut tepi dekat sini lah. Dia lebih kurang dengan poin pinggang juga. Gunakan tapak tangan kita, kita tolak saja. Kita tepilah kiri dan kanan macam tu. Gunakan tekanan yang bersesuaian lah. Alright. Ini poin yang penting lah untuk masalah sciatica. Sebab selalu orang dapat masalah sciatica ni disebabkan pekerjaan lah. Kebiasaannya kerja office yang banyak duduk. Bawa lori dan sebagainya. Grab ke. Jadi dia ada tekanan yang berlebihan di bahagian punggung kita. Lepas tu dia membawa lah sampai ke atas. Dia menyebabkan laluan saraf kita ni terhimpit. Itu antara punca yang paling popular lah bila kita interview pesakit-pesakit kita kat sini. Kebanyakannya memang puncanya disebabkan pekerjaan lah. Okey, tadi kan saya ada kata yang masalah sciatica ni kebanyakannya yang datang di pusat terapi saraf Al-Amin ni kebanyakannya disebabkan masalah pekerjaan, banyak duduk. Jadi poin punggung ni, punggung dia lah yang kita duduk kan. Jadi dia banyak tekanan dekat bahagian punggung ni. Jadi bahagian punggung ni pun kita kena urut. Cuma dalam video ni saya tak dapat nak tunjuk macam mana kita urut punggung tu secara atas kulit. Jadi saya tunjukkan cara macam mana kita urut di atas kain lah. Ini pun dah cukup memberikan tekanan yang baik lah dekat bahagian punggung ni untuk bagi dia kelegaan lah. Tapi seeloknya kita urut di atas kulit. Kita letak minyak kat bahagian punggung tu. Kemudian kita urut lah. Macam ni. Kita urut, buat tolakan macam biasa. Macam tu lah. Tapi dalam video ni saya tak dapat lah nak tunjuk di atas kulit kerana ni di bahagian sensitif dan bahagian aurat lah. Okey. Baik, poin yang kelima untuk kita urut masalah sciatica adalah bahagian peha belakang. Kita punya bahagian peha ni. Sama juga dengan bahagian punggung tadi, saya tak dapat nak tunjuk macam mana nak urut atas kulit lah. Okey, jadi saya akan buat urutan di atas kain. Cuma poin di atas kulit ni kita tekan macam biasa, macam tadi. Gunakan tekanan yang bersesuaian, gunakan minyak. Okey, tekan macam tu lah. Tapi kali ni saya terpaksa tunjukkan macam mana kita urut di atas kain lah. Okay. So kalau urut di atas kain, saya biasa gunakan untuk bahagian otot yang besar ni, kita gunakan siku lah ataupun lengan. Tapi kalau orang yang tak berapa tahan, pesakit dan tak berapa tahan, dia mungkin akan rasa sedikit sakit tuan-tuan.
Dia akan rasa sakit. Sebab bahagian siku ni kalau terkena tajam tu. Jadi jangan kita tujah siku macam tu, sakit. Bagi agak-agak kat bahagian lengan, bahagian sini kan. Bagi kanan. Okay, tonyoh. Untuk beberapa kali lah. Okey, seterusnya kita nak buat di bahagian paha tepi ni. Kita nak urut di bahagian paha tepi. Macam mana kita nak urut? So, kita kepakkanlah kaki dia. Kita buat bentuk L ke macam ni. Lebih kurang bentuk macam ni. Okey, kita nak urut daripada sini sampai ke sini. Macam itulah kalau kata urut. Dia ada satu di bahagian tengah ni, di bahagian atas ni. Okey, kita nak tekan. Tapi saya buat di atas kain lah. Okey, boleh gunakan tapak tangan pun boleh. Bagi penumbuk pun boleh, tekan uli. Tentu. Kalau bagi lengan macam ni lah. Tapi dia agak susah lah. Okay, baik tuan-tuan. Itu adalah beberapa poin yang mudah lah sebenarnya. Yang ringkas, yang saya tunjukkan, saya kongsikan. Macam mana kita nak urut masalah sketika ni tadi. Tapi tuan-tuan kena faham juga, yang masalah sketika ni, dia bukan masalah yang boleh dirawat dengan sekali rawatan, 2 kali rawatan. Dia masalah yang memang kena buat rawatan secara konsisten. Dan wajib top up dengan exercise. Boleh amalkan jogging, brisk walk pun boleh. Naik turun tangga, tu yang mudah-mudah saya bagi. Dia ada senaman khusus dia. Kalau pergi fisioterapi center, dia ada senaman khusus dia. Tapi kadang-kadang tak semua orang mampu untuk buat senaman-senaman yang khusus. Jadi saya bagi alternatif yang lebih mudah sebenarnya untuk buat. Bila-bila boleh buat, di mana sahaja boleh buat. Macam brisk walk, petang-petang balik kerja brisk walk, berjalan sekejap. Itu pun insya-Allah membantu tuan-tuan. Tuan-tuan naik tangga, turun tangga. Kalau kata pergi office tingkat 20 katakan, naik turun tangga 5 anak tangga, kemudian naik lift. Pun boleh juga. Sebenarnya benda-benda tu membantu. Tapi mesti dibuat secara konsisten lah. Right? Masa mula-mula buat memang agak sedikit sakit sebenarnya tuan-tuan. Tapi bila kita konsisten buat, insya-Allah tuan-tuan. Insya-Allah dia akan ada kesan dia. Insya-Allah. Okay, baik. Tuan-tuan boleh amalkan poin-poin yang saya kongsikan tadi. Apa-apa masalah, pertanyaan, boleh hubungi kami di talian, boleh klik link di bio lah. Kalau nak booking slot rawatan pun boleh, insya-Allah kita akan bantu. Alamin Terapi Saraf, setiap alam sihat itu nikmat.